Assalamualaikum, selamat sejahtera. Nama aku Shadows dari Hey Shadows Channel, seorang rakyat Malaysia dan ingin menghujahkan beberapa perkara berkenaan dengan isu yang sedang berlaku di Palestin. Situasi sekarang dah boleh nampak agak kritikal. Dengan segala bantuan untuk sampai ke Gaza telah disekat oleh puak-puak rejim Zionis. Dan Alhamdulillah kita baru dapat update yang 23 rakyat Malaysia dalam perjalanan pulang dan mengikut apa yang diperkatakan oleh Perdana Menteri kita, yang mereka akan diberikan sokongan dari segi kesihatan, psikologi dan macam-macam lagi. Sebab yes, pengalaman yang diorang alami semasa di sana mungkin akan jejas kesihatan diorang dari segi mental. Sebab kita tak tahu, kita tak berada dekat sana. So dekat sini Shadows ingin memohon kepada semua yang sedang menonton agar teruskan berdoa agar bantuan sampai ke rakyat Palestin dan semoga puak-puak rejim Zionis ni mendapat balasan yang setimpal ataupun mungkin lebih teruk lah berbanding dengan apa yang telah diorang lakukan. So teruskan share berkenaan dengan berita yang sedang berlaku dekat sana. Pastikan satu dunia tahu berkenaan dengan isu yang sedang berlaku di bumi Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.